kenapa harga emas di bank nampak lebih murah berbanding emas di Pabigo? Untuk jawab soalan ni, saya akan kongsikan 8 sebab yang pernah diuraikan oleh mentor emas saya, iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafie dalam penulisan beliau. Pertama, jika tujuan tumpuan hanya untuk melihat nombor pelaburan dalam akaun emas di bank mungkin sesuai. Tapi jika tujuan tumpuan adalah untuk memiliki emas fizikal, Pabigo biasanya menjadi pilihan yang paling praktikal. Kedua, berdasarkan pengalaman beliau sejak sekitar 2010 dalam dunia emas pelaburan, emas fizikal daripada Pabigo secara konsisten tidak lebih mahal apabila dibandingkan secara keseluruhan dengan emas fizikal dari bank. Ketiga, fokus Pabigo adalah memang emas fizikal. Proses membeli dan mendapatkan emas fizikal biasanya lebih mudah dan lebih jelas. Keempat, kebanyakan produk emas di bank sebenarnya lebih fokus kepada akaun emas atau angka dalam sistem, bukan kepada pemilikan emas fizikal secara langsung. Kelima, walaupun setengah bank membenarkan pengeluaran emas fizikal, harga akhir selalunya menjadi lebih tinggi dan prosesnya juga lebih banyak syarat. Keenam, selepas emas fizikal dikeluarkan daripada bank, ada situasi mana bank tidak mengambil semula emas tersebut atau syaratnya agak ketat. Akhirnya pemilik perlu menjual di tempat lain yang mungkin mempunyai spread harga yang lebih besar. Ketujuh, perlu faham bahawa Pabigo memang terlibat secara langsung dalam industri emas, manakala bank pula mempunyai bisnes teras dalam perbankan dan pembiayaan, bukan pengeluaran emas. Kelapan, pilihan platform bergantung pada tujuan pelaburan. Jika seorang mahu menyimpan emas fizikal sebagai aset jangka panjang, Pabigo sering menjadi pilihan ramai penyimpan emas. Tapi jika tujuan hanya untuk dagang emas seperti instrumen kewangan, platform lain mungkin lebih sesuai. Kesimpulannya, sebelum memilih tempat beli emas, penting untuk faham matlamat pelaburan sendiri, sama ada mahu menyimpan emas fizikal atau sekadar berdagang harga emas. Jika tuan-puan ingin mula menyimpan emas fizikal, boleh terus hubungi saya atau isi borang saya up di bawah, saya bantu sebaik-baiknya.